Hello and welcome back to our podcast, The Bro Code, with your host, I'm Hairul. I'm Reese. And I'm Zulaz. And here we go. Bro code. Yeah, we chill, laugh, and share a load. Bro Code. The Bro Code. Reese, Zulaz, Hairul. Let's go. Jangan mati kat situ tu. Talk about the world, everything we know. Everybody. Bro Code, The Bro Code. This is the place. Welcome to the show. Welcome to the show. Everybody. Selamat datang semua. Terima kasih kerana sudi mendengar dan masih bersama kita. We love you all. Daripada kami Bro Code. Lagu nostalgia ni semua ni memang sedap Kita boleh masih Sedap. sampai hari ni. Tapi walaupun aku tak Kalau tengok kau lirik, tak aku nyanyi. masih boleh hafal tu. Not bad tau kira. Ada yang aku lupa lah. Tak hafal pun. Ada yang aku lupa. Teruk lah. Apa yang hafal? Tak hafal kau tengok ni. Kau pergi search lirik. Kau senang. Ada aku lagi tu lagu favourite next year. Favourite. Aku mana ada aku punya favourite song tu. Terlupa. Jadi Sekarang semua korang kan, kalau tak tahu senang lah search lirik ke apa ke. betul. Yeah. Senang je sekarang Betul. hidup. Tak payah nak tak hafal. Tadi aku dah masuk aku ketawa-tawa je. Hari ni apa ni lain lirik. Apa yang kau punya? Mamat. Tu macam anak marah anak saja. Kau Mamat. Aku tak boleh. Kononnya dia dekat sini Mamat. Jangan kau Mamat members tau macam. Mamat, masuk. Tak nafas tu. Tak ada nafas. Benar kita tadi kita tengah praktis lah. Kita ada jemputan di Every week kat CC. sisi betul dekat sisi lain, dekat Town Square lain. Tu pun kita kena Home reject Square. banyak. Kena reject banyak. Tu bahasa kes orang dah tak ada orang nak ambil pun ambil kita. Yes, bajet dah kosong. Berokok terpaksa lah. Bila dah sampai baru tahu. Tu pun kita kena bayar je. Kita bayar orang. Tak masuk. Kau orang bayar kita. Kesian sih kita. Tak perform kena bayar. Aku sekali matos aku perform. Tapi you all harap you all setia pada kita. Tapi terima kasihlah setia pada kita dan masih mendengar kita. Sebelum kita mulakan, you all tolong like, subscribe, komen. Okay. Dan juga share kepada you all punya kawan-kawan, share kepada orang-orang you all sayang. Okay, share kepada you punya WhatsApp group ke Telegram group tentang kami, iaitu Bro Code, The Bro Code Podcast SG di YouTube dan Spotify. Akan datang lagi yang banyak lagi, kita akan masuk dalam social media. Dan hari ni kita ada special sikit lah nak berbual. Asal? Siapa? Tak pasal ni. Asalnya? Suka nak cakap Amat. special. Itu dia. Special dia kerana kita ada tetamu undangan. Yes, Mama. Yeah. Silakan Mama. Hey, Assalamualaikum. Mama. Apa sih? Oh, kuat sekali. Salah channel lah. Asal lu. Tak hafal kan. Mamat ketawa. Assalamualaikum semua. Mana yang tepuk? Kejap. Kiri lah G. Yeah, okay, itu bukan untuk kita punya tetamu undangan Mamat. Mamat, silakan Mamat. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Apa khabar Mamat? Lama tak buat persembahan Ya, saya busy dengan Banyak nampak, banyak kita ada audience dia. Banyak yang menunggu Mamat. tahu Ramai. ramai tahu saya tahu. Ramai Kerana Satu lagu lah. Mamat. walau jauh di mata, namun tetap apa lupa. Mamat lupa diri Mamat jangan macam itulah Mamat. Betul lah. Belanja betul-betul Mamat. Doa aku sepanjang masa agar kau bahagia. Fuh. Ku pohon restu darimu. Bulu roma ternaik je. Weh. Tak. Salah lagu. Sedih pula Mamat ni. Ku pohon restu darimu, Remix ni. oh ayah dan ibu. Syair ni. Apa dia? Dah lupa. Salah. Ni Mamat ni fake ni Mamat lah. Mamat ni tak tahu search on Ni Google Mamat lah. Zulaz rupanya. Tak okay, je Dia tak search on Google lah. aku nak tanya korang. Kau rasa apa soalan-soalan yang orang paling banyak search kat ChatGPT? Mamat kat mana sekarang? Boleh tapi tak Mamat di mana? tapi tak the most. The most. The most. Kalau let's suppose Singaporean context lah, umur kita lah. Okay, Singaporean context. Macam kita umur kita 20 tahun, 20 years old. 20 years old. Mari kita punya umur. Kita punya 20 plus lah, 20 plus. 20 plus 20. Aku baru belas lah, tapi carry on lah. Jauh saya tak Bila nak NS? Okay. What to expect during NS? tu dah muda sangat. What if your sergeant said the grandmother can run 20 faster plus than you? 20 20 plus 20 Okay, 20 jadi 20, okay, 20 apa kata kita search dan kita cuba jawab apa yang diorang tanya. Tapi aku side track sikit. Tadi aku Tak dengar nak. radio. Tak nak. DJ tu macam faham. Aku tu Rahim katnya. Rahim ke siapa tu kan? Sepatu. Ada pendengar ni call lah. Sepatu kanan ke kiri? Aku ada dua. Aku nak bawa pasal yang radio ni. Very kelakar. Lambat. Topik dia satu ni, okay, is about this
Kau yang about this je dah 2 minit Aku tengah record. Itu ada. Jangan kacau, tengah Yes. fikir. Tapi interesting. Okay, the lady yang caller ni, dia tanya, okay, sebagai seorang suami ni, okay, how to, okay, macam mana nak tahu korang kenal korang beristeri or sebagai seorang isteri, okay, boleh kasih komen tak? Macam ibaratnya talking about husband and wife the husband ni, okay, is untuk korang, isteri korang tu simple atau tidak je gitu. Okay. Something like that topik dia. Aku dah tak ingat betul-betul. Okay, tapi a lady call in. Dia bilang jadi dia ni pendengar. Jadi dia call, dia bilang, jadi saya ni seorang isteri. Sebenarnya perempuan ni simple, dia bilang. Dia bilang dengan DJ tu, perempuan ni simple sekali orang ni. Kau bebe jangan isteri kau dengar tau podcast itu. Simple. Dan ramai wanita tengah dengar podcast Okay, ni. Jangan salah cakap. So Tread carefully. perempuan ni simple. Tak ni pendengar ni cakap. Pada aku simple juga. Aku Simple. agree. Lepas tu dia bilang jadi contohlah, just contoh birthday kita, just it's a simple, kita on top of the wishes, belikan kita hadiah, dia bilang. Okay. Lepas tu bila hari jadi ke hari ulang tahun, belikan kita hadiah. Then bila kita tengah search dalam something, you nampak kita tengah search tu, automatic lah belikan. Wah. Tak payah nak disuruh. Dia cakap, aku tak tahu dia bergurau pasal tu, tempat tu dia macam ketawa. Aku rasa dia mungkin dia kacau-kacau ke apa. Maybe the lady just call into kacau-kacau ke apa lah. Tapi dulu kita just a simple human being. Kita just don't want much pun. Tapi kalau DJ tu tanya ke dia, jadi kalau misal kata the husband ni lah, okay, your husband or your kekasih ni, okay, dia ingat you punya birthday, dia ingat you punya ulang tahun, dia ingat you punya anniversary dan sebagainya ni, is it enough? Is enough. Tapi kalau ingat saja tak ada hadiah pun no point. Simple macam gitu. Tu dia macam ketawa juga momen tu. Tu DJ lah, DJ tanya dia, jadi dah ada matai belum? Dah berumah tangga ke, dah ada matai belum? Belum lagi. Dah tahu salah. Kena cakap gitu. Tak lah, DJ tak cakap gitu lah. Tapi dia ketawa Aku lah. ingat DJ cakap gitu. DJ ketawa. Aku macam kelakar. Tapi it was a funny thing lah. Aku suka dengar pagi-pagi radio Era ke, radio Warna ke. Especially kalau pagi aku suka AB Sheikh dengan Mariam. Diorang kelakar. Very funny. And the topik-topik yang nak berbual, aku suka tangkap. And that is a thing about this side track sikit lah. Side track. Aku teringat pasal topik kan. Aku teringat topik yang aku dengar. And one more topic, maybe aku akan bring the next episode about another topic about the DJ. So silakan Zulas. Silakan Muhammad. Okay. Okay, so one of the most common question yang orang tanya is life advice. Okay, jadi korang kirakan macam ChatGPT lah. Tadi aku baru cakap. Korang ChatGPT tau. So aku akan tanya soalan, kau jawab kat orang ni lah. Okay, boleh. Okay, example, should I change job or stay? Thinking in a moment. ChatGPT jawab. ChatGPT, jangan main phone, fikir. Should I apa? Lupa saya. Change job or stay in my company? Stay. Should I change job or stay? ChatGPT tak jawab stay je, dia jawab macam-macam benda. Betul. Stay. Pasal So what is the current job that you're holding? tahu lah sebab tu. Tak tahu apa-apa benda sebab tu aku tak stay. ChatGPT ni pemalas. Tak ada detail lah. Ini belum bayar. Ni bukan Okay, maybe dia kasih example. Ah. Dia cakap, okay, I'm reaching 40. Then I don't know whether I should change job to what I like to do, or should I just stay at this job although it's stable. Okay. So thinking in a moment. Stay. What do you like to do? Leceh lah ni. Banyak soalan. Memang lah ChatGPT. Oh, dia gitu Dia tak tahu kau. Kalau gitu 3 jam setengah nanti kita punya podcast. Sebab tu kau kena elaborate betul-betul. Sebab tu aku cakap stay. Pasal ChatGPT kau kena be very specific. Okay, Pasal umur dia dah 40. Jadi dia nak suka tu, duit yang dia ada dah boleh okay, buat benda kasi yang dia senang sikit. How to negotiate salary with your boss? Okay, is this a new topic? ChatGPT tanya. ChatGPT tanya. No, it's still under life advice. Leceh ni ChatGPT One ni Aku leceh je. subscribe saya tu. Tu aku tak complain Tahu minta pun. refund. ChatGPT ke jangan. Aku pernah minta refund kau tahu tak? Tak apa, nanti cerita panjang. Okay. So repeat your question. Leceh je. ChatGPT lupa. Sit down and talk to How your boss. to negotiate salary with your boss? Thinking in a moment. So what job you are holding? Dia tak ada kerja lah. Tak ada ke mana sah? Cik. Jangan nak tahu juga kalau kau policeman macam mana nak negotiate Betul. dengan bos kau. Betul. Corporate. Corporate. Okay, that means kau kena duduk. dan Aku kau kena- ChatGPT kau Gemini. Oh, okay. Kau tak boleh jawab. Okay. kau ni yang aku pakai yang fast answer lah, fast answer. Fast answer. Ah. Okay, tanya soalan lagi.
How to negotiate salary with your boss if you are working in a corporate? Just go open the door, knock, tok tok tok, boss, I want to raise my income, salary. It's a straight answer to the face. Tapi kalau dia buang, So if they say, hey, what do you mean by you need to, dia tak akan buang kau apa? Mana boleh buang suka. Then if they throw you, you go to MOM. oh, Yes. go answer. Okay, Gemini. Macam mana pula? Jawapannya cakap datang masuk dengan data apa-apa yang kau dah buat, yang tunjukkan kau bagus, dan kau minta copy paste. Oh, okay. So jawapannya lagi bagus. Kau tutup kau search ke? Tak. Subscribe Pro version Gemini 1 Okay, ni okay, second highest orang-orang soalan, health and medical question. Okay. My cholesterol, sugar and blood pressure is high. Okay. What should I eat? Oh, aku ingat what should I avoid to eat. Kalau avoid aku tahu kau jangan minum teh, kau jangan tidur lambat. Tersedak ChatGPT. ChatGPT sedap. What should I eat? Yeah. Tanya Gemini ke Gemini dulu ke ChatGPT lah. Jawapannya dah jawab. ChatGPT dah fast. Dah fast Fast mode. Thinking very fast. So you what Tak should ada tinggi very fast. Dia jawab terus, tak ada tinggi very fast. So what should you eat? You should eat more vegetables. You should drink more water. You should eat more fruits. You should Fruit and nuts. eat more proteins. Tapi okay, ni sebelum kita go to Kan tak boleh cakap itu kat GPT. tak boleh. Tak boleh GPT. Aku pakai voice recorder. Voice recorder. Oh boleh. Oh, boleh. Aku maafkan. Dia faham Melayu. Boleh dia faham Melayu. Faham. Setuju. Betul. Tak, tapi ni ada ketika kadang-kadang kata orang tanya question macam life advice kan. Dulu macam kau life advice kau nak tanya macam nak tukar kerja ke apa, kau tanya coach life apa career advisor, career coach. Betul. Atau kalau tak pun kau tanya kau mentor kan, atau Betul. macam parents or something. Habis even for health kita direct go to doktor lah. Tanya doktor yang pendapat kan. Betul. Tapi sekarang before they go to their mentor or they go to their coach ni kan, diorang semua dah Search. ChatGPT dulu lah. Dah search dulu lah. So macam example, kadang-kadang pergi doktor pun mesti stress tau pasal doktor actually know lah the symptoms say that I got this one. Irritating lah. Kalau aku jadi doktor, aku doktor rabak irritated asal. orang macam gini. No, because Lama jumpa doktor jadi lama tu. example they say Pasal kena pukul. rashes sometimes happen here because of this disease. Actually rashes tu memang biasa je. Kadang-kadang pasal kau dah ChatGPT, dia ada 10 reason Betul. why got the rash. Tapi it's good to me. So Yeah, it's good lah. kita question back. We have the right. Kita you pay few $100 Yes. for consultation fee. So doctor choose to avoid kadang-kadang. Dorang macam aku, experience why aku in the Kau dah health industry apa. Kau dah salah question lah. Ini suka filosofikal. Nanti dah panjang. Tapi Dia suka membantah dia ni. Everybody got their own opinion. Betul. Betul. Dalam health industry. So doktor ni, Pembantah. not all. So bila dorang di kan answer, bukan not they are not into every industry apa. Yeah. So kena faham doktor into the sickness industry. Dorang belajar tentang drugs. They learn about Panadol, this kind of thing. So bila korang dah go in detail, macam ChatGPT akan bila korang go for more nutrients, add in more sunlight example, all this kind of additional thing. betul. Doktor tak belajar. Because doktor bukan macam okay, aku baru dengar Dr. Mahdi cakap. Okay, as a doctor dia tak perlu tahu tu semua pun. Tak semua benda dia tahu apa. Dia tahu pasal contoh pakai jantung je. Yep. Dia tak tahu semua benda. So Specialist lah, orang specialist. kadang-kadang kita overlook. Bila kita jumpa doktor ni, kita expect doktor, okay, aku dah bayar kau kena tahu semua benda. So kita tahulah, we go alternative lah. Betul. Tapi aku rasa also because doktor ni, I mean not say doktor lah. I won't say specific doktor. Tapi even for the patient itself, diorang always try to go for fast remedy. Standard. Maksud dia kira kan macam kalau kau pening kau nak makan Panadol terus dah baik. Betul. Dia tak ada macam fikir long term macam okay maybe Side kalau effect. aku makan something else yang which is natural whatever, tapi kadang-kadang naturally take longer. Betul. Atau but then it will cure your your source Tak cure lah. not I won't say cure lah, macam kira kan relief will be your source of ni lah, macam source of pain whatever. Betul. So pada aku that's the way. I mean not only in medical, tapi kadang-kadang in life also semua nak immediate. Betul. Especially tu with yang- I around kan. Semua nak immediate. Semua nak immediate. Jadi kalau doktor pun job pun sudah senang lah. I mean always doktor job pun senang. Pasal like kau cakap dorang specialist in obat. Betul. So they will find the fastest way to cure you. Kalau example kau ada rash, Thank you. Dong. no, to heal you lah. Either To heal to atau to kasih relief Relieve your pain or your
each whatever semua kan. Stop the pain lah. Tu macam kita orang kasih semua yang senang lah, yang cepat, yang senang. Yang dia belajar, bukan senang, yang dia belajar. Hmm. Betul. So Macam that is the symptom, how they treat people lah. Ya, macam aku rasa there's always a debate on example ni again got different views, tapi macam antibiotik. Some doktor kadang-kadang kau baru cakap 2 hari je dia dah kasi antibiotik. Ada doktor no try not to take antibiotic first. If you can cure on your own, you cure on your own. Yeah. Habis ada there's also people who are natural, totally natural. Don't take antibiotic. Ya, betul. Example lah. So there's different views yang memang I think that's lah kau cakap memang ChatGPT ni dia kasi a fair balance of all these things lah. Betul. Dia kasi kau options. But itu yang kadang-kadang orang makin confused. You understand right? Macam Betul. mana yang betul ni? Ni pun research based, ni yang ni. Tapi the reality is ChatGPT pun kadang-kadang ada bias juga. Kan ada macam to a certain extent yang macam Dia creator lah, siapa creator? Creator dia. Yeah, so these are yang Dia nak bias, dia orang have to be programmed to follow the creator, to be following the world punya rule. views and rules lah. Yeah. Rule tau, bukan honest opinion je gitu. Kadang there's no honest opinion, tapi rule tu. You have to follow, you have to do this. A kau A. Don't change je gitu. Yeah, so some of the question yang tadi je life advice, apa nama dia, atau tadi yang health kan. There's also about money and finance. Macam okay, example BTO or resale. Dulu kita tanya ejen rumah kan. Betul. Sekarang korang ChatGPT dulu, baru nanti tapi aku baca kat aku baca kat ni BTO better sih in terms of ni savings kan. Betul. Example. So macam kadang orang, aku tak tahu korang pun ada front facing ni lah. Ada front facing punya customer kan. Hairul for example, kau ada front facing customer yang aku jumpa macam dorang maybe cakap apa nama dia, kat McDonald's lah. So kerja McDonald's lah sekarang. kau kadang macam bingit macam actually kau dah tahu, kau dah ChatGPT, kau tanya aku buat apa. No, dia kata tak tahu. So Aku macam nak campak Big Mac kat muka diorang. Kadang-kadang non-test kita whether pasal to them, like what I say lagi, macam doktor, I'm paying you ber, so I'm paying you. Orang facts right. Orang gitu. macam kau je suka test doktor. Kau suka macam cek pasal orang kan. Tak, aku okay. Aku baik. Kau cakap pasal Zulas. Kau Zulas. Aku Zulas. yelah. tapi AI pun nak kena pandai pakai lah. Pasal for example ChatGPT ni okay, maybe ada different view again. ChatGPT ni search everywhere. So kau kena specific macam search only trusted sources, search only government website for example. Betul. Kalau kau tak example ada Perplexity ni they only take where there's citations, meaning ada only when credible source lah. Tapi kalau kau buat research, let's say kau buat project atau buat benda ni, kau nak buat specific research, diorang ada citation of every answer yang kau keluar. They don't take from blogs, they don't take from people opinion. They take directly from citations yang macam buku-buku all this lah, research based. Ada lagi question. Ada. Question yang common. Ada. Kalau kadang-kadang selalu writing or ni lah. So kalau example, kalau finance, is buying a car worth it? Ni kira apa? Back to aku ChatGPT ni benar ya? Ya betul. Fast ke slow? Fast. Lincah punya answer. Fast. Fast. Buying a car, is it worth it? Yes, it's worth it. Why? You cut your time on daily travelling and you can go more places in one day. Macam mana? Cakap kalau banyak duit boleh beli, kalau family tak ramai, kau dengan bini kau tak perlu. Singapore well connected. Ada Grab, ada apa semua. Grab semua tengah murah. Minyak tengah harga naik. So subscribe. Tak ada link tapi Okay, then the question is, which podcast is the best podcast in Singapore? Fast ke slow? Slow. Thinking in a moment. The Bro Code Podcast SG. Jeremy akan cakap there are a lot of good podcasts in Singapore. It refer to whatever preference Refer to you want. ChatGPT. Tak refer to ChatGPT. Tak nak. Refer to ChatGPT. The Bro Code Podcast SG. Ini soalan baik. Soalan yang macam banyak orang tanya juga. What is the meaning of life? ChatGPT don't know. I don't life. I got no life. I'm an AI. ChatGPT fast jawab. Tanya je mana? Refer to Macam mana? ChatGPT. Dia mana so don't know. Tapi tadi ni kat kerja aku tadi ada this question about. Sekejap. Pause sekejap. Before ChatGPT dulu siapa selalu kita main? Main. Google. Teruk. Bukan. Google search. Siri.
Oh. Tak, aku tak. Bukan Siri lah. Siri lah. Satu tu yang apa? Hey Siri. Sirah. Itu dulu kau tak tahu korang pernah main ke tak? Dia punya Main. main lah. Kau sama juga. Dia ada macam yang macam dia chatbot Gunakan. lah. Chatbot. Chatbot yang mana? Dia macam kau tanya soalan nanti kau boleh dia jawab kau gitu macam like chatbot. Aku lupa lah. Dulu aku pernah pakai tau benda. Apa nama dia? Tahu lupa ni. Siapa ni nama dia? Rich One. Tu chatbot tak guna. Tu chatbot. Ya okay. Oh tadi kat kerja ada orang dia macam okay, sekarang orang makin pandai kan. Jadi orang tanya ChatGPT macam which example which card is best for you to macam offers the best cashback. Which card offers the best deal. Dia macam itu kan. Tapi macam interesting juga Kira kan ngajar dia give an unbiased view lah on things. So orang buat comparison kiri kanan. Aku buat gitu lah. Diorang kau ni kan kau kerja kau check budak-budak Tak budak-budak. Diorang ada check tak? Is my boss a good person? Oh, Dia boleh check internet berjelas. Tak, diorang tulis I have a very good boss. Is this true? And also ChatGPT ke apa AI kau boleh pakai contract reading. Itu very important untuk aku. Yes, betul. Very important. Dia akan summarizekan kontrak ni semua. Especially kalau ada apa ni macam addendum kan. Macam kira kan orang adjust kan. Betul. Compare the original dengan yang itu. Pasal kadang orang tambah satu word kan makna dia lari tu. Betul. Aku pernah buat sekali tu. Dia add addendum. Sekali. Addendum tu kira kan dia orang tambah benda, dia tak bilang kita tau. Oh, so first contract dan second contract. kira kan kalau dia tambah benda tu, kita tak meet the criteria lah kira kan. Finalize. Kira kan kalau kita dah sign kan, kita tak baca kontrak tu, Problem lah. problem. So nasib baik aku ternampak pasal aku pakai ChatGPT lah. Kau ternampak ke ChatGPT aku? Kau nampak ah? Aku nampak ChatGPT Gemini. Gemini Dia tak pakai pasal Gemini. Refer to ChatGPT. Tak, pasal Gemini up lagi. Dia kasih Tak, tapi- ChatGPT first level. Tapi Gemini aku pakai untuk satu benda, Apa? image creation. Nano. Pasal dia ada nano banana. Nano banana. Yes. Nano banana ni bagus macam real lah gambar. Tapi Betul. kalau yang aku tahu is nano. Nano. Kita boleh jadi penyanyi sih. Nano. Tora datang lagi dengan Sambung. Lagi. apa lupa? Okay. Lupa. Baju ayah berbau. Gunakan Trojan. Lagi. Gaya. Exxon ke apa? Tik Asia. tak Asia. teko. Tik Tak teko. Tik tak. Tu je tu. Anggun. Hitam itu. Anggun. Hitam. Perilis Oh, ya ke? Yalah. Bukan dia. Gaya. Apa? Gaya mutu menawan. Keunggulan. Apa menawan? Perilis. Gaya mutu keunggulan. Yeah. Marlboro. Salah. Gaya motor keunggulan Dunhill lah. Oh dah ni bukan guna garam bukan salah. Sembarang sian ni. Aku tak isap Lari rokok, saya tak kena tahu. su sian kau. Dah tak ada pun. Dulu pasal kita selalu tengok Ya, TV. Dulu tapi saya track sikit. Dulu pasal sekarang, dulu kalau kita tengok TV komersial kita boleh sabar. Sekarang Tapi dulu komersial irit. Exxon ke Asia. Kan ada. Pasal tak banyak komersial. Tak banyak. Sampai sekarang tak aku pakai banyak Exxon komersial. pasal tu. Sekarang kita tengok YouTube setakat berapa second je dah menyumpah. Tak, tapi also because kita yang attention dah tak macam dulu. yes. Sekarang kita yang attention pasal kau tahu Kita nak fast. TikTok kan kau swipe atau kau yang Instagram kau swipe fast game kan. Betul. Otak Dangerous. kau pun macam dah tak boleh attention lama sangat. Kalau kau perasan kau try Tak tengok boleh movie. tahan lah. Kau tak tahan. Movie tu kau macam mana pun berapa minit nanti kau dah penat sikit. Nanti kau rest jap atau kau tak main phone jap. Ataupun kalau movie dia slow kau irritated kau fast forward. Tak memang aku rasa sekarang dah Tapi aku 90% berbual korang jajak aku tengok jam. Jajak tengok jam. Aku dah boring. tak aku tak. Oh tak? Aku tak. Oh tak? Tak daripada dia tengok phone dari tadi. Dia lah bukan aku. Bidik sikit. Kau Eh. attention dah rabak ah. Rabak. Aku multitasking je. Oh. Aku boleh tengok phone, boleh dengar korang. Kau tahu. Dengar fikir. Banyak benda aku buat. Kira- Sport boleh makan, boleh minum. Confirm je benar. Kira kan banyak. fokus kau tak bagus lah. Bagus. Kau Baru-baru kira dah baru-baru. Haywire. Aku kasih korang- reset. Tapi macam nak reset lah fokus kau. Kau ketuk boleh. Meditation. Meditation. Sugar. Tapi kan. Cut down sugar. Tapi sebelum episod ni habis, disclaimer. Kita tak represent ChatGPT dia kena kita gurau aja. Kita Ya ke? pendengar pun tahu. Yes. Kau jangan Tapi kalau korang ChatGPT je benda macam gitu, aku rasa tak ada orang subscribe saya. ada orang terus unsubscribe, delete satu app dia. Aku dah pernah kena satu tu. Serius. Dia cakap dia AI bagus gila bahawa ni. Dia jawab soalan aku semua salah saja. Alamak, jawab soalan salah. Aku jawab, aku tanya dia siapa chairman company ni. Ha. Dia kasi aku nama tak exist saja.
tak exist tu dah. Tapi kira-kira example how they find the name kan is that dalam satu gambar ni dia ada mention nama orang tu. Habis gambar ni lain orang, caption dia macam bilangan bercerita lain lah. For example dalam gambar kau, tapi dia cakap budak-budak sekarang like totally different topic about the gambar tu lah. Lepas tu dia relate gambar tu dengan benda lain. So dia ni kira kan tu alih tak buta. kira kan Rich ni chairman of Keppel for example. Betul. Tu betul lah. Betul. Jadi macam itulah cerita dia. Subscribe balik. Betul. Kau salah. Kau salah, kau subscribe balik. Oh, kau betul lah. Betul. Oh. Kalau Aerobian salah. Salah, aku terpaksa minta maaf dengan orang. Minta maaf. Cepat. Nanti lah. Penat lah. Ngantuk. Subscribe balik, just I'm sorry. Gitu je. Sorry. Kalau tak nanti kena tuntut saya kat akhirat nanti. Jadi kalau kau cakap Riz is the chairman, jadi kalau salah tu kira pengingat Riz apa? Okay, Riz is the chairman of Keppel kan, CEO. Tapi padahal benda tu apa? Kalau salah, that means Riz bukan chairman lah untuk kau. Tak, memang aku dah betul, aku Google. Salah. Tak ada. Betul. Google yang salah. Oh, Google salah. Kau subscribe Google lah. Subscribe Google. Kira. Rasa Riz dengan Zula dah ngantuk. Dah pukul 3 pagi sekarang. Betul. Kita stay up just for recording for our viewers and supporters. Kita dah nak sahur ni. Betul. Dah sahur pun agak. Tak, bukan sahur. Kita nak kiam dulu, kiam. Yes, kita nak sambung kita kiam. Riz nak tidur. Dia cakap tak nak pergi kiam. Rabak sih. Dah pukul 3 sekali. Sekarang mulut aku dekat mikrofon tau. Jadi ni common fitnah. Komen terus lah. Allahu Akbar. Kau sudah baca doa kunut. Dah baca hari tu Okay, doa kunut. Doa kunut. Panjang ke pendek? Version kunut. Cerita tu legend lah. Semua tahu. Kunut. Itu memang cerita bulan puasa cerita bulan puasa. Sambil esok lah. Tapi sekarang keluar. Every time TikTok dengan ni semua keluar. Every year saya keluar sama cerita. Kelakar gila tu. Kunut. Dia kelakar dia kira one of the, untuk aku kelakar punya comedian. Tak ada, actually muka dia dah kakak. Betul. Kau tak, dia tak buat lawak kan. Aku meeting dengan dia macam dia ni kelakar. Tak tahu lah. Kau tengok muka dia kau ketawa macam tak boleh serius lah bila dia ada. Tapi dia serius person betul. Macam dia serius person. Dia kadang pasal tak, dia serius person. Tapi dia, kalau dia marah pun dia macam gurau juga. Dia gurau Dia macam no lah, you all ni lah. Dia macam gitu cara dia cakap. Tapi dia tengah serius ni. Tak tahu mana dia gurau. Tapi macam dia hidup pun suka bergurau lah. Bagus orang happy lah. Bergenda surau lah. Bersekemaraka lah. Jadi pendengar-pendengar kita pun dah penat dengan kita. Jadi jangan lupa komen, subscribe, like dan share kita punya podcast di Spotify dan YouTube. Dan jangan lupa ikut kita untuk episod-episod akan datang. Dan jangan lupa komen kalau ada cerita-cerita yang menarik atau apa-apa. Boleh DM atau PM kita di personal kita yang Instagram, Facebook atau TikTok. Komen juga apa korang search dekat ChatGPT ni kan. Yes, kalau ada. Kita nak tahu juga kan. Nak tahu juga. Top search. Apa tahu ni tadi tu macam tak betul. Maybe ada orang lain benda semua search sama benda. Lagi betul. Lagi teri-teri benda kita tak pernah nampak lagi. Yes. Jadi salam daripada kita. Selamat malam dan selamat berpuasa. Ramadan Mubarak. Bro code, the bro code. Yeah, we chill, laugh, and share our load. Bro code, the bro code. Riz, Zulaz, Harold. Let's go! Bro code, the bro code. Talk about the world, everything we know. Everybody. Bro code, the bro code. This is the place. Welcome to the show.